4 orang penghuluwati di dalam syurga nanti. Semua yang masuk syurga, 4 orang ni ketua. Ranking 1, Maryam bintu Imran, Maryam bonda Nabi Isa. Ranking nombor 1, wanita syurga. Presiden wanita syurga namanya Maryam. Nombor 2, ini ikut ranking ni, Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan dapat anak, cuba pun nama Khadijah tak? Sampai mati dia tak buh nama Khadijah. Nama kampung ustaz. Dia ni nama kampung. Ni nama VVIP syurga. Orang bodoh dia tolak nama ni. Biar pergi kata habis. Bukan saya kenal siapa, bukan saya katakan siapa-siapa tuan. Wanita ketiga dalam syurga yang paling tinggi kedudukannya namanya Fatimah binti Muhammad. Nak buh nama anak Fatimah. Dia kata wanita keempat tidak ada yang kelima. Nabi namakan 4 orang saja. Yang keempat namanya Asia, bukan Aisyah. Aisyah isteri Rasulullah, tidak disenaraikan. Walaupun banyak pujian Nabi kepada Aisyah, tetapi ranking keempat namanya Asia. Tuan-tuan tahu siapa dia Asia? Isteri sah Firaun. Bukan dayang lah, isteri. Tapi ahli syurga. Bukan ahli syurga biasa, antara presiden wanita syurga. La ilaha illallah. Kisah Asia menutup semua mulut muslimah umat Nabi Muhammad yang diuji dengan suami-suami yang tak elok perangainya. Kerana kalau perangai suami kita tak elok, antara suami kita dengan Firaun, siapa teruk lagi? Dia kata, suami saya teruk lagi Ustaz. Dia geram tu. Dia teruk sangat makcik. Takkan jahat pada Firaun lagi. Tak boleh bagi alasan kita. Tak boleh bagi alasan kita. Asia mati syahid, dibunuh oleh suami dia sendiri.